Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada seluruh pengunjung World ICT Shah Alam, khususnya kepada seluruh warga KEV. Okey, dan saya ada satu pengumuman kepada adik Ziad. Adik Ziad, mana adik Ziad? Adik Ziad, mak panggil suruh datang dekat kolam. Nak makan ni, makan dulu. Ada tak adik Ziad? Adik Ziad kalau dengar, mak panggil suruh makan. Makan dulu, nanti kita boleh sambung lagi main. Okey, Alhamdulillah, saya kira dah habis aktiviti family day untuk KEV pada hari ini. Dan Intan, macam mana? Macam mana diorang punya aktiviti awak nampak hari ni? Saya sangat meriah. Sangat meriah Okey, kalau saya tanya Intan, bila dilakukan aktiviti family day? Kalau Intan lama dia tapi hari ni suasana sangat meriah. Sangat meriah. Ini saya tak langsung dia boleh mengambil dia punya kenangan-kenangan lama, betul tak? Sebab kalau boleh kita tengok hari ni, Alhamdulillah lah, daripada awal tadi diorang dah warm up dulu dengan Zumba. Lepas tu sambung pula dengan Telematch. Dan Alhamdulillah mereka memberi kerjasama yang sangat bagus. Dan seterusnya sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh pengunjung World ICT Shah Alam kerana sudi memilih lokasi ini untuk anda meluangkan masa untuk anda bersama-sama dengan keluarga. Kita dapat lihat ini sangatlah, orang kata Sangat baik. betul, sangat baik, tak mendung, tak panas sangat. Ya, betul. Jadi suatu macam ni lah apa yang seronok untuk kita bermandi-manda, untuk kita berluangkan masa dengan keluarga kita. Macam tu kita pernah pergi sini tak sebelum tu? Nah, Benar, best tak kat sini? best sangat. Best Boleh sangat. cakap betul. Ya, betul, best sangat. Tapi dalam kita bergembira, pasti ada mungkin sedikit pesanan kepada seluruh pengunjung World ICT Shah Alam. Okey. Untuk yang bawaan kecil dulu ada jalan anak semua. Ya, betul. Dan apa? Jangan biarkan dulu sendiri. Ya. Ya, betul. Kadang-kadang bila kita dah berseronok, bila dah seronok sangat bermain, kita leka, kita lupa dengan keselamatan anak-anak kita. Kadang-kadang kita lupa dengan anak-anak kita. Sebab untuk mengelakkan sebarang kecelakaan ataupun kehilangan, kita mohonlah kepada para ibu bapa, kepada semua pengunjung World ICT Shah Alam untuk kita tengok-tengokkan anak kita sekali, betul ya? Betul. Dan tak lupa juga di sini juga kami ada menyediakan first aid center. Mana jika ada berlaku kemalangan kecil, anda boleh pergi ke first aid center yang berada berhampiran dengan pintu masuk utama World ICT Shah Alam. Dan seterusnya kami ingin berpesan-pesan kepada seluruh pengunjung World ICT Shah Alam supaya anda menjaga barang-barang peribadi anda dengan baik. Dan di sini juga kami ada menyediakan loka serendah RM10 saja untuk sewaan. Jadi bila dah ada loka, senang sikit lah, barang-barang kita terjaga, semua kita simpan dengan rapi, dah tak payah risau dah. Nak main pun main je lah. Main puas-puas. Betul, main puas-puas. Tak payah nak risau barang, jaga je anak-anak dan keluarga anda. Okey, dan sekali lagi selamat menjawab bersera kepada seluruh warga Kapal Energy Ventures. Semoga mulakan zaman anda dengan bismillah dan sudah dengan alhamdulillah, insyaAllah.